Okay, walaupun masih lagi dalam mood hari raya, tapi market SCPO telah pun dibuka. Okay. So sambil-sambil berhari raya tu kita trade SCPO lah. Okay. Untuk video ni saya kongsikan tentang guide analisis gerakan chart SCPO time frame 5 minit untuk sesi dagangan pada 25 Mac 2026. Okay. Sekadar pembelajaran semata-mata. So untuk video ni saya kongsikan contoh guide analisis gerakan hari 7 chart SCPO time frame 5 minit ni adalah di grup Telegram SCPO Traders technictrade.com. Okay. So dalam grup ni akan ada perbincangan, pembelajaran dan guide hari 7 analisis gerakan chart dari semasa ke semasa. Okay. Selain itu akan belajar tentang setup, rules dan SOP trading SCPO. Okay. Serta penggunaan custom indicator. So merujuk pada chart ni, ini adalah chart apabila sesi pagi ditutup. Okay. Cuma apabila sesi pagi ditutup, dia ada setup double bottom dan bullish divergence di situ. So secara teorinya ada potensi untuk open get up pada sesi petang. So ini adalah chart apabila sesi petang dibuka. So bawah sini resistance di 4501, support 4484, 4474 dan 4461. So pada pukul 4 petang potensi ke atas. Okay. Selagi tak bocor support 4474. Okay. So ini adalah contoh lokasi entry dan kita letak stop loss lah di aras 4471, iaitu 3 tick di bawah support 4474. Okay. So seterusnya gerakan dia dalam 20 tick lah reward. Okay. Seterusnya ini adalah chart apabila sesi petang ditutup. Ini adalah chart apabila sesi malam dibuka. Kalau kita dapat lihat di sini, memang dia punya gerakan masih dalam range sesi petang. So ini kita punya analisis masih bullish. Support 4480, 4474, bocor baru bearish. Cuma ada gaya nak sideway. So range di antara 4500 hingga 4474. So analisis yang seterusnya pada pukul 10 malam memang sideway bullish. Boleh juga kotakkan candle opening. So memang dia sideway dalam range candle opening sesi malam. Seterusnya ini dalam pukul 10.35 memang gerakan dia sideway lah di situ. Cuma macam biasa CPO ni dia ujung-ujung dia suka buat kejutan kan. Ngam-ngam dia close 4500. So memang dia gerakannya range sideway dan juga dalam range candle opening sesi malam sahaja. So begitulah secara teorinya analisis gerakan chart SCPO time frame 5 minit. At least sesi malam ni 4480, 4500 adalah juga 20 tick di situ. Okay. So terima kasih kerana menonton. Selamat berdagang dan selamat berhari raya.